dijemput dan dipersilakan. Takbir, takbir, takbir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ustaz Jah selaku pengerusi majlis, yang berhormat Cik Wan Rahim, Ahli Parlimen Kota Baru, YDP PAS kawasan Kota Baru, sahabat saya yang berhormat Dr. Nasir Hashim, Wakil Rakyat Kota Damansara, Selangor, Presiden Parti Sosialis, rakan saya yang berhormat Senator Puan Hajah Mumtaz Nawi, seluruh jawatan kuasa penganjur forum, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi. Alhamdulillah, saya bersyukur dapat sampai ambil bahagian dalam forum atas tajuk khusus GST. Saya nak ucap terima kasih pada PAS Kota Baru, khususnya yang berhormat Cikgu Rahim, kerana sudi jemput saya untuk ambil bahagian. Malam tadi saya ada di Karnival PAS Kedah dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng dan Datuk Mahfuz Omar, Naib Presiden PAS. Petang tadi saya ada bersama program Muslimat Negeri dituan rumahkan oleh Dewan Muslimat Tumpat, ceramah isu semasa. Alhamdulillah, malam ini saya dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di Kota Baru. Besok saya nak sambut Hari Raya Cina pula di Selangor. Dan malamnya saya akan berada di majlis makan malam di Pulau Pinang, di Chileng Park. Tapi meriahnya Kelantan, macam pilihan raya dah ni, macam musim pilihan raya sebenarnya. Tengok dari segi jadual program tu yang diumur oleh Ustaz Jah tadi, tu Kota Baru baru tu, belum tempat lain lagi. Seolah-olah suasana ni pilihan raya esok lusa. Kehnya, Keh UMNO tak bagi royalti minyak. Rakyat Kelantan bangun tu kan, Masya Allah. Tu saya nampak Pak Kelantan ni. Jadi malam ini sementara kita ditentukan satu tajuk yang diulas dengan baik tadi oleh Dr. Nasir dan yang berhormat Senator Mumtaz dan Cikgu Rahim pada peringkat awal mukadimah ucapan aluan GST. Lepas ni kita fasih